sekarang kita settle buka lampu sebelah Okey, jadi kat sini kita boleh nampak lah wiring ni boleh lalu sini lah. Okey. Dia boleh lalu sini Okey, jadinya ini wiring lampu wiring lampu pun dah jahanam. Okey, kita masukkan ke dalam ini macam gini Tak pun kalau nak luar ni pun boleh. Ikut kesesuaian lah, ikut kesampaian wire tu lah. Okey. Jadinya kita tarik lagi. Okey, ini wiring untuk fan kipas Untuk motor punya fan Kita lalukan dalam ni. Tengoklah lalu mana, lalu lubang sini ke, lalu sini ke, ikut nanti. Okey, yang ini untuk alternator Ni alternator, yang ini untuk oil pressure switch, yang ini untuk wire alternator lah. Jadi ni ada dua lah wire alternator. Ini pergi bateri, yang ini pergi ke dalam untuk meter. Yang ini untuk oil pressure. Jadi nanti kita lalukan dalam tu lah. Lepas tu sini untuk soket lampu, yang sini untuk soket aircon. Lalukan ke sini. Okey, aku dah cepat buat sebab apa, nak hujan ni. Jadi tak sempat lah aku nak tunjuk korang untuk buka lampu bersih pula. Okey, apa-apa nanti naik video lah aku akan buat Apa cara gas.